Desain dia semata-mata je pun dah menarik. Dengan harga yang ditawarkan, tuan-tuan akan dijamukan dengan features-features yang bakal membuatkan tuan-tuan lebih pening kepala lagi nak buat pilihan. Kita tengok semula pesaing-pesaing dia lain. Kalau dalam segmen 250cc, tak payah cakap, hampir ke semua pengeluar-pengeluar yang besar ada wakil mereka sendiri. Buat pada mereka yang merasakan kapasiti 250cc tu terlalu kecil dengan lesen B full yang tuan-tuan pegang, jangan risau. Tambahlah sikit bajet tu dalam 10,000 lebih, dapatlah Maxi skuter yang lebih menarik. Tapi masalahnya yang ni pun menarik tak? Harga 22,888, cc 330cc. Menarik juga. Pasal itulah kita bagi tahu model ni bakal buat target buyer dia akan bertambah pening. Ini bukan soal nak kena tambah bajet lagi dah. Bergantung kepada target skuter apa yang tuan-tuan sedang pertimbangkan. Dengan harga macam ni dah lebih kurang je dah harga dia dengan skuter 250cc yang lain. Sebelum kami huraikan skuter ni lebih lanjut lagi, kejap lagi kami nak request dua benda ni dari tuan-tuan. Pertama sekali, sambil tuan-tuan layan video ni, tuan-tuan tak perlu pejamkan mata, tak perlu ingatkan wallet. Ingatlah model skuter mid-range yang tuan-tuan idamkan tu, comparekan pada setiap sudut dan compare dengan harga dia sekali. Dan satu lagi permintaan kami, kalau tuan-tuan dah layan banyak kali video kami dan tuan-tuan belum subscribe lagi channel kita orang ni, baik tuan subscribe sekarang sebelum kita orang merajuk dan tukar genre jadi channel masak-masak pula. Manalah kita orang reti nak review udang masak sambal petai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahau kepada penonton YouTube channel Gear 6. So model ni Eric 318 GT. Apa agaknya model ni tawarkan tuan-tuan kat luar sana dengan nama Eric. Yang ini model sulung dia. Sebelum ni dia belum ada keluar lagi model lain. So yang ini first model dia yang pertama sekali keluar dekat pasaran negara kita lah. Dengan harga RM22,888 dengan cc 330, pack dengan feature-features yang menarik. Agaknya berbaloi tak pembelian tuan-tuan nanti. Perang skuter Maxi belum tamat lagi. Itulah pesanan subliminal daripada M-Force dengan pelancaran Eric 318 GT. Memandangkan jenama ni memang baru dan berkemungkinan tuan-tuan kat luar sana belum lagi pernah mendengar jenama dari Eric ni, kita buat pengenalan ringkas tentang jenama ni dulu. Ditubuhkan pada tahun 2015, Eric yang membawa maksud garisan sempurna. Tapi ni bukan tentang garis yang kita nampak. Ini tentang garis yang kita rasa bila reka bentuk, teknologi dan perasaan berjalan seiring. Dari sudut ke sudut, setiap inci dicipta bukan sekadar untuk kelihatan menarik, tetapi untuk menyampaikan sesuatu. Pada kami, company introduction dia memang berseni dan berfalsafah, dan kami memang suka falsafah tu. Mungkin kita akan dapat clear idea kalau ada media lain dapat buat lawatan ke kilang Eric nanti. Kita tengok je dulu. Sambil-sambil tu kami pastikan dulu pasport kami masih valid. Manalah tahu kalau M-Force terbuka hati nak invite kami nanti. Masa anda akan tiba. Tapi kan, kenapa skuter ni nama dia 318 GT? Kan cc dia 330. Sebenarnya nama tu diambil bersempena dengan highway tempat skuter ni diuji sejauh 20,000 km. Highway G318, highway terpanjang di China. Bukan calang-calang jarak yang diuji tu. Okey, sekarang ni kita sentuh sikit bab design skuter ni pula. Dengan falsafah yang dikatakan tadi, kita boleh nampak design skuter bergaris-garis yang menaikkan image sporty skuter ni. Personally, kami memang sukalah design skuter yang beridentiti sendiri ni. Ini menunjukkan Eric ada pendirian dia sendiri dan lebih bermatlamat. Favorite kami lampu depan dia yang agresif. Nampak macam muka kelawar yang tengah marah, ready untuk menghancurkan pesaing dia dalam rantaian persaingan. Detail-detail halusnya direka bukan sekadar hiasan, malah berfungsi. Okey, yang ni sebenarnya bukannya design semata-mata. Ini memang functional. Ini dia punya ram air intake. Walaupun biasanya motor-motosikal ni dia punya ram air intake dia kat bahagian depan, tapi ini saya tengok dia lain sikit. Dia ada kat belah ni. Tapi janji dia ada aliran angin dan masuk ke dalam kita punya airbox tu. Mungkin dia function juga. Skuter ini juga ditawarkan dengan 3 pilihan warna, iaitu matte grey, dark grey dan matte black. Dia punya corak camo kat setiap warna tu pun kami suka. Naik image lasak dia tu. Okey, sekarang ni saya nak try naik dekat skuter yang bersasaran 330cc ni. Dia punya seat ni kita boleh dapat rasakan dia agak selesa lah. Tapi dia firm. Nak kata kalau selesa tu ada banyak juga skuter kita nak try. Ada tu lembut, tapi tengok juga ada rider tu dia minat seat jenis firm macam ni. Ada tu member saya ada cakap, dia kata dia suka seat keras pula. Kalau saya suka yang lebih comfort macam duduk atas sofa. Tapi yang ni pun selesa juga sebenarnya. Dan dia punya kedudukan tu biasalah upright macam ni dengan dia punya tempat nak bersandar sikit kat belakang ni.
So perjalanan jarak jauh memang selesa dengan skuter 330cc ni. Okey, sekarang ni jom kita tengok macam mana dia punya size boot space dekat bawah pelana tempat duduk ni. Dengan helmet yang betul, kita boleh letak 2 helmet kat dalam pelana ni lah. Dia punya size tu dia macam similar macam J300 kan. Even dia punya bentuk tu pun nampak macam daripada Kymco punya family. Kita boleh tengok kat sini lah. Okey, sekarang ni jom kita tengok ruang penyimpanan barang kat bahagian depan dia ni. First, kat belah kiri ni dia ada tempat ruang simpan barang. Kita boleh nampak lah kat sini dia ada USB Type A dengan Type C punya charger lah kat tepi ni. Yang Type C tu untuk fast charging punya lah, obviously. And then kita boleh letak smartphone kita atau mana-mana device ataupun gadget kita kat dalam ni sambil kita charge dia. Memang convenience. Kita tutup. Dan kita tengok dia punya ruang penyimpanan belah tengah dia pula. Dia tak adalah luas sangat. Tapi kalau kita nak simpan device dia yang cun ni, memang ngam kat sini. Tapi kalau saya biasanya saya letak dalam poket. Bergantunglah kat tuan-tuan kat luar sana nak letak dalam poket ke nak letak dalam ni ke. Nak letak apa-apa pun letaklah kat dalam. Ibarat pergi ke pusat karaoke tapi mic-nya pula tak ada. Tak lengkap video ni kalau kita tak ulas bahagian teknikal skuter Eric 318 GT ni. Eric 318 GT dilengkapi dengan fork conventional telescopic di bahagian depan dan dual shock absorber di belakang. Satu konfigurasi yang direka untuk keselesaan jarak jauh sambil mengekalkan kestabilan dalam tunggangan harian. Nothing fancy here, akan tetapi simplicity itu membawa maksud less hassle, kurang sikit kerisauan. Sistem brake pula terdiri daripada cakra berkembar di depan dengan kaliper 4-port dan cakra tunggal di belakang, lengkap dengan ABS 2 saluran dari jenama Bosch. Dah lah 4-port, twin disc pula tu, dah macam superbike pula dah. Kombinasi ini dijangkakan memberi tahap kawalan lebih baik dalam pelbagai situasi, terutamanya untuk skuter saiz besar macam ni. Untuk tayar 120/70 R14 di depan dan 150/70 R13 di bahagian belakang, memberikan petunjuk bahawa model ini cenderung ke arah kestabilan dan keyakinan dalam tunggangan lurus mahupun selekor sederhana. Tayar skuter jenama CST ni kami belum pernah cuba, tapi dengan kombinasi saiz tayar dan rim macam ni, kalau ada modal lebih tu kita sumbat dia dengan tayar Timsan, ya ampun, lazat. Dengan enjin 330cc liquid cool 4 valve SOHC ni, kita boleh agak bahawa skuter ni mengkhususkan untuk tujuan penjimatan bahan api tanpa mengorbankan performanya. Horsepower 27.6 kuasa kuda, torque 30.8 Nm of torque, dan enjin ni dipadankan dengan transmisi automatic CVT. Agak tipikal untuk sebuah skuter sekitar 300cc, tapi disebabkan kami ni orang Malaysia sama juga macam tuan-tuan, jadi memang kita faham mesti kita akan comparekan power figurenya dengan motor-motor lain di luar segmennya. Senang cakap macam ni lah, dengan harga RM23,000 ni kita dapat skuter yang berkuasa sedemikian, agak-agaknya mantap tak? Mantap tuan-tuan, asalkan bajet RM23,000 tu tuan-tuan tak compare pula dengan motor second hand mahupun Hayabusa nombor plate dari Temasek ataupun dari Siam. Itu dah cerita lain. Okey, sekarang ni kita highlightkan pula ciri-ciri yang menarik yang ada pada skuter ni. Kita pun tak nak meleget panjang-panjang, pedih nak edit. Dan ciri-ciri menarik itu ialah paparan meter TFT berwarna penuh dengan 2 tema dan sistem TPMS, Tire Pressure Monitoring System, siap dengan screen mirroring, PKE Keyless Start, sistem kunci pintar tanpa perlu menggunakan kunci fizikal, lampu LED penuh dengan rekaan DRL yang moden dan menonjol, windshield boleh laras secara elektronik, backlit button untuk kemudahan pandangan malam, USB port tersedia sesuai untuk mengecas peranti semasa bergerak, dashcam hadapan dengan digital video recorder, adjustable brake lever dengan parking brake, horn. Yang ni kami suka, tak payah nak upgrade lagi dah. Orang tak bagi signal tukar lane, tuan-tuan dah tahu apa nak buat. Dengan apa yang kami dah ulas tadi, agaknya model Eric 318 GT ni boleh ke kita nobatkan dia sebagai the new king of mid-range skuter? Mungkin tidak, tetapi dengan harga yang ditawarkan dengan performance dan featuresnya yang menarik, memang dia memberikan kita nilai yang impresif dan boleh dikatakan definitely bang for a buck. Akhir kata, kalau nilai untuk duit yang dibelanjakan yang menjadi faktor penting dalam pembelian sesebuah motosikal untuk tuan-tuan seelok-eloknya, boleh dah tuan-tuan pergi buat lawatan di wakil penjual rasmi produk M-Force Bike Holding. Okey, setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.